Datuk Seri Anwar Ibrahim meluahkan kekecewaan terhadap Norway yang didakwa gagal memenuhi kontrak pembekalan aset pertahanan kepada Malaysia. Menurut Perdana Menteri, Malaysia telah membayar kira-kira 95% daripada nilai kontrak tersebut. Tindakan Norway yang buat hal dengan Malaysia ni dah pun menjadi buah mulut. Kenapa bila Malaysia nak kuatkan pertahanan sendiri, negara luar yang sibuk campur tangan? Sungguh kontras dengan industri maritim Indonesia yang berlari kencang mencetak kapal-kapal perang mutakhir yang langsung siap tempur. Sementara di negara tetangga, saga proyek kapal pesisir Maharaja Lela seolah menjadi kutukan yang tak berkesudahan. Bertahun-tahun mangkrak, menguras triliunan anggaran, dan penuh drama. Ironisnya, saat kapal tersebut akhirnya dipaksa rampung dan hendak dipersenjatai dengan rudal canggih, Malaysia justru kembali menelan pil pahit. Malaysia ditikam dari belakang, meski telah membayar 95% lunas, Norwegia secara sepihak membatalkan pengiriman rudal tempur vital untuk kapal tersebut. Perdana Menteri Anwar Ibrahim murka, merasa negaranya dilecehkan layaknya Republik Pisang tanpa penjelasan yang masuk akal. Tragisnya, tekanan dari Amerika Serikat diduga kuat menjadi dalang utama penjegalan ini. I did speak to the Prime Minister of Norway and he was very apologetic. No, it is important. I want security. What? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid. And we thought America about the United States, so we sent representation to the United States. What is the position? But I think Secretary of Defense Access did give us an assurance that no, the United States is not involved. So you see, no, they treat us like some banana republic or something like that. They utter either ignorance but clearly arrogance on the part. Malaysia sekarang sedang menuntut lebih 1 bilion ringgit daripada syarikat pertahanan Norway lepas satu kontrak besar peluru berpandu tentera laut dibatalkan secara mengejut. Okey, cerita dia macam ni. Sebelum ni, Malaysia telah pun bayar sekitar 126 juta euro kepada syarikat Norway untuk sistem peluru berpandu Naval Strike Missile ataupun NSM yang sepatutnya dipasang pada 6 kapal tempur TLDM. Dan jumlah itu bukan sikit guys, sebab dikatakan hampir 95% daripada kontrak keseluruhan sudah pun dibayar. Akan tetapi, tiba-tiba Norway menarik balik lesen ekspor senjata tu dengan alasan keadaan keselamatan global dah berubah dan teknologi pertahanan diorang sekarang ni lebih diutamakan kepada negara sekutu rapat diorang. Boleh pula macam gitu. Dan sekarang ni Malaysia bukan setakat nak duit asal tu dipulangkan, akan tetapi menuntut kos lain yang dikatakan boleh mencecah lebih 1 bilion ringgit. Kos ni termasuklah kelewatan projek kapal perang LCS, perubahan pada sistem pertahanan kapal dan macam-macam lagi lah kos tambahan lain yang terpaksa ditanggung lepas kontrak itu dibatalkan. Sebab tu kerajaan melihat isu ni bukan setakat urusan jual beli, akan tetapi dah melibatkan soal kepercayaan guys, trust antara negara dan juga kesiapsiagaan pertahanan Malaysia. Ni nak cerita dengan korang sikit. Pada tahun 2018, Malaysia ada tanda tangan kontrak pembelian sistem NSM daripada syarikat Norway iaitu Kongsberg Defence and Aerospace. Dan sistem tu dirancanglah untuk digunakan pada kapal Literal Combat Ship ataupun LCS TLDM yang kita tahulah memang dah lama mengalami kelewatan dan juga penangguhan. Dan pada masa tu hubungan pertahanan Malaysia, Norway masih normal lagi lah. Dan juga sebab itulah pembayaran besar ni dah pun dibuat oleh Malaysia. Akan tetapi lepas perang Ukraine dan juga ketegangan geopolitik Eropah yang sekarang ni makin serius, banyak negara barat ni dia mulalah mengetatkan ekspor teknologi pertahanan diorang. Dan kemudian Norway ambil keputusan untuk batalkan lesen ekspor NSM pada Malaysia atas alasan perubahan landscape keselamatan dunia. Dan of course lah, tindakan Norway ni telah menyebabkan kemarahan kepada Malaysia lah. Sebab, yelah kan kita pun kalau deal dengan klien kita pun ataupun pelanggan kita, business partner kita pun, kalau dah sign kontrak tu, comply lah. Menteri Pertahanan Norway telah menyatakan, telah menyampaikan permohonan maafnya, tetapi telah menyatakan asas-asas pembatalan tersebut yang kita boleh terima sama ada benar ataupun direka. Kalau mereka memang tak mahu
ataupun mereka telah membatalkan lesen ekspor bagi NSM tersebut. Tetapi saya telah juga sampaikan, iaitu sebagai sebuah negara yang pandang Malaysia sebagai negara sahabat dan yang ingin kekalkan persahabatan itu, cara dan tindakan yang dibuat itu tak selari sebagai sebuah negara yang ada hubungan yang baik. Antaranya mengambil masa yang lama sebelum dimaklumkan. Kita sign kontrak 2018 dan kita sepatutnya terima bekalan itu pada 2026. Dia hanya maklum pada kita pada bulan 4, manakala bulan 3 yang sepatutnya Mizal itu dihantar, kita dimaklumkan ada masalah, walaupun pada ketika itu tak dimaklumkan secara rasmi akan pembatalan lesen ekspor itu. Pelanggaran ataupun pembatalan kontrak seperti ini bukanlah satu perkara yang selalu berlaku bagi kita. Apatah lagi kita Malaysia telah memenuhi segala obligasi kontrak dan kita telah membuat hampir keseluruhan bayaran yang dipersetujui. We have paid 95% of the contract value. Telah bayar 95%. Tapi pada saat akhir, kalau kita tengok kronologi, kerajaan Norway telah membatalkan lesen ekspor bagi sistem tersebut secara unilateral, secara sendiri. Tak ada bincang, tak ada apa, terus dia enggan untuk mengeluarkan lesen ekspor. Tindakan Norway ini menimbulkan satu persoalan besar tentang kebolehpercayaan komitmen antarabangsa yang boleh menjejaskan, apatah lagi kalau kita buat perolehan dengan negara-negara seperti daripada negara barat ataupun NATO. Apa yang dibuat oleh Norway mungkin akan dilakukan sama oleh negara-negara yang lain. Di peringkat kementerian kita dah beritahu dan kita harap negara-negara seperti ASEAN dan negara yang bukan menjadi sekutu rapat Norway ambil pengalaman pengajaran yang dihadapi oleh Malaysia supaya mereka tak beli dan berurusan dengan Norway. Insiden ini juga memberikan kita dan meningkatkan lagi komitmen kita untuk kita pastikan matlamat kita menjayakan dasar industri pertahanan tempatan. Kenapa bila Malaysia nak kuatkan pertahanan sendiri, negara luar yang sibuk campur tangan? Jadi baru-baru ni timbul satu laporan yang mana US didakwa memberi tekanan kepada Norway supaya batalkan tepahan peluru berpandu Malaysia. Jadi soalan sini kenapa? Sebab dunia hari ni dia bukan sekadar perdagangan, tapi dia tentang kuasa, dia tentang pengaruh, tentang siapa yang boleh mengawal siapa. Jadi bila negara kecil ni bergantung terlalu banyak dekat kuasa besar, akhirnya keputusan keselamatan negara sendiri pun kita kena minta izin orang luar. Kita kena dipengaruhi pihak luar. Jadi inilah sebenarnya realiti geopolitik dunia. Negara yang lemah terpaksa mengikut aturan orang lain. Sebab itulah negara dia kena ada kekuatan teknologi, kena bangkitkan ekonomi, pertahanan dan kepimpinan. Kalau tak, kita hanya jadi pengguna. Kita bukanlah penentu. Dan sekarang ni pemuda kita kena faham. Kedaulatan ni dia bukan sekadar kibar bendera waktu merdeka. Tapi kedaulatan dia adalah kemampuan negara tu menentukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri tanpa tunduk kepada tekanan luar. Jadi kalau negara tu terlalu bergantung kepada kuasa asing, akhirnya masa depan negara pun akan ditentukan oleh orang. Insiden ini menjadi tamparan keras. Negara yang hanya bisa bergantung pada alutsista barat akan selalu disandera oleh kepentingan geopolitik asing.